Halo, selamat malam. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Wah, Azmin Ali ya. Manya pandai lah, Maya pandai cakap. Dia kata tuanku iktiraf peranan pembangkang. Saya sudah dengar ucapan tuanku, saya tak dengar pun baca iktiraf. Lepas tu uh, you cakap apa tuanku sokong kerajaan ini pembangkang kerana ada check and balance. Mana ada check and balance? Lu mana ada buka mulut? Itu tanah pematang kumbang 170 lebih ekar itu dijual kepada oleh PNSB kepada satu pemaju Tara buat open tender. Kenapa lu tara buka mulut? Kenapa you diam? You sama itu menteri besar lu orang kau tim kah? Mana you ada buat peranan, mana you ada menjalankan tugas you sebagai ketua pembangkang? Itu kolam tadahan di belakang IOI Mall dijualkan oleh Menteri Besar Incorporated. You pun tak buka mulut? Apasal? Semua ada kau tim. Cakap saja. Lepas tu cakap, oh you orang memantau. Telus. Mana ada pantau? Pembangkang, Perikatan Nasional dekat Selangor, mana ada buka mulut? Tara pernah buka mulut? Mana ada telus? Isu yang paling panas sekarang ialah 100 lebih ekar tanah PNSB dijual tanpa tender. RM13.80 satu kaki persegi. Mana you pergi? You pergi bertapa dekat Gunung Jerai kah? Lu pun tara buka mulut? Bila tuanku cakap kerajaan sudah banyak kali nasihat sama kerajaan Selangor. Itu termasuk you lah. You also part of the kerajaan pasal you ketua pembangkang. You taruh pisang dalam mulut, you duduk, you tara buka mulut. Banyak benda-benda yang berlaku dekat Selangor, you pun tara buka mulut. Itu privatization of car park. 4 ke 5 PBT semua 50% itu PBT hilang hasil tau. Because of the privatization of the car park. You pun tara buka mulut. Hujung tahun ini PBT mesti kena naikkan cukai pintu. To cover back itu 50% yang dia hilang. Itu pun tara buka mulut. Cakap macam you sendiri tau. Sendiri angkat bakul sendiri tau. Saya tak dengar tuanku pun cakap macam tu semua. Pada saya you pembangkang sama itu Pakatan Niaga Umum Selangor dua-dua tak boleh pakai. That is why Tuanku Sultan cakap macam tu. Seperti mencurahkan itu air ke daun keladi. Lu orang lah, lu daun keladi lah. You sama itu Menteri Besar sama lah, lu dua-dua abang adik lah. Dulu daripada PKR dulu itu tanah, itu kolam tadahan unit itu South Key dijual. Dulu cakap tak mau jual. Kolam tadahan semua mau kekalkan. Benda tu dijual. I don't know itu masa Menteri Besar Khalid atau zaman you. You pun tara buka mulut. Ketua pembangkang. Ketua pembangkang apa you buat dekat sana? Dekat Selangor, Garu Kotai kah dekat sana duduk? Sekarang you cakap macam pidato tau. Wah, bukan punya you punya sendiri angkat sendiri biar bakul. Pada saya you gagal. Menteri Besar Selangor pun gagal. Perikatan Nasional pun gagal. Lu orang dua-dua kelentong rakyat Selangor. Undilah calon bebas lah. Pada saya rakyat Selangor kasih undi calon bebas lah. Jangan undi ini dua-dua tak boleh pakai punya. Tak boleh pakai punya kerajaan. Berapa isu besar tau dekat Selangor. Pun tara buka mulut.